Ada macam ni. Kesian. Dia ingat kita pun dah ada damai. Baik tau. Macam ni akak saya sebenarnya. Betul. Jangan akak abang, akak abang. Pegang pula pinggang. Jahanam. Apa khabar Kak Ken? Khabar baik. Sihat, alhamdulillah sihat. Kenalkan diri Kak. Okey. Saya Kak KM. Saya Kak KM. Saya Imran Bat. Okey, Tuan. Okey Kak Ken, sebelum kita start kita punya Masak. ikan belakang macam-macam tu, kita beri sedap. Boleh. Okay. Okay, first saya nak Kak Ken tolong saya gaulkan kita punya biskut yang kita dah hancur-hancurkan dengan patah. Tadi pakai ni yang Ini namanya spatula. spatula. Bergetar spatula kita. Okay, kita tuang dia. Okey, semua Semua. Okey. Ini semua macam. Biskut apa ni? Biskut kita pakai biskut Mary. Macam kita buat batik tu, kita pakai biskut sama. Kita gaul-gaulkan dia, kita nak buat dia punya crust. Tapi macam sikit lagi. Ada. Ni dah kita dah buat dia punya tapak dia ni. Apa ni? Okey. Lepas tu Cheese ni dah berlemak, lembut, sedap. Lepas tu kita buat lagi cheesecake memang lagi-lagi. Kita lagi-lagi. Nak lagi. Kakak selalu raya, kakak masak apa? masak sup tulang tu macam wajib lah. Sup tulang kat KL memang paling sedap kat dalam main raya. Saya jumpa your mom. Boleh. Aminat dia. Anak? Sikit. Aminat juga. Kalau raya memang masak kat KL yang masak atau orang gaji ke mak masak? Tak ada. Dah tembam, dah ikat, dah pekat, dah ketat. Kau tuang atas ni. Lepas tu dia kita bakar ke apa? Tak, kita masukkan dalam freezer dalam, tak ada freezer peti sejuk. Chiller lah. Chiller dalam 1 jam 2 jam. Lepas tu dah boleh makan? Kita boleh makan dah, senang je untuk hari raya macam ni. Lepas tu bila dah sejuk dah buka atas ni, kita letaklah topping apa kita nak letak. Macam Imran jadi nak letak benda ni. Sedapnya memang bau lah kena kan? Barulah kena. Lepas tu kita masukkan dalam freezer dalam peti sejuk for 1 hour. Okey. KKM, mana KKM? Tak payah KKM sebab dia pakai kat KM. Ya. Okay, first kita nak buat apa dengan kuali KKM ni? Ya, kat luar ada gas tak ni? Ada. Macam nak buka ni? Kuali lepas tu kena sikit lah, jauh-jauh. Okey, kuali sabaran boleh masuk ke minyak. Kita nak marinatekan kita punya ikan tenggiri kita. Habis masak? Ya, saya masak. Kita nak marinatekan, kita letak tu kunyit, garam dekat ikan. Dia tak nak ada botol di surau. Tak ada jadi kat KM ni. KKM ni. Okey, kita masukkan berapa minyak ni? Tengok. Ni serakkan ikan dulu. Masuk tangan tak? Nanti tangan kuning. Raya-raya kita nak tangan kuning kan ni? Kita tadi buat ikan belada, ikan tak masak petai. Ikan belada manja. Cincang. Jom kita tengok gambar ke tak? Ni Haji Petir. Aku minat dia weh, Haji Petir. Tak ada apa nak minat. Penting yang guru ada tu. Mak, seniman artis tau. Tak tahu. Ada barang tu. Yang belakang ni semua.
Yes. Okay. Okay. Aku sudah jodoh sini. Ambil baru join this. Nampak depan sikit. Okay. Wih, laswi tu kata aku. Nampak tak tu? Okay. Yeah. Comel. Okay. Ready? Tengok sini dulu. Smile. 1, 2, 3. Another one. 1, 2, and 3. Okay, nak happening sikit. 1, 2, 3. 1, 2, and 3. Alright. Okay. Walaupun macam mana pun jangan saling buat. Ya, kaya ke apa ke, tak boleh. Tegur je, orang tak tegur kita pun tak boleh tegur. Tak begitu. Banyak provoking. Dia tak kenal sampai ke Korea. Dia jemput kat dia sampai kat luar tadi. Jangan kecam lah kesian ni tu kan. Baru kan masa Kelas balik dah. Janganlah kat situ tu tisu. Aman ni tak civilized. Nah, kalau bapak. Tak ada yang mana yang senang lah. Mak, Apa lagi? Raya nak balik dah. Minta maaf banyak ya. Terima kasih banyak.